Sekitar kampung aku ni ada hantu rupanya. Entah boleh percaya ke? Kan dongeng je. Bukan apa, seminggu dua ni riuh. Kadang cerita budak-budak motor lalu kat sini. Pukul budak 2-3 pagi tu. Seorang tu tanya tersumpak. Pontianak bergayut atas pokok. Dan seorang lagi nasib baik kata tak terlanggar tiang elektrik. Kan dongeng ke apa ni? Ni dalam hujan-hujan renyai ni. Sekarang pukul 2:30 pagi. Aku tengah jalan di sekitar kampung ni. Tengok betul tak betul dia. Sesekali kamera ni akan melangut kat atas. Aku tak akan langut. Biar kamera ni akan melangut. Nanti mesti akan terakamnya kat kamera. Penghujung nanti cek balik mesti dapat tahu lah. Ada lagi kereta dua tengah pagi. Malam minggu. Jom. Okey, langut kat atas. Biar kamera je langut. Kita masuk lorong-lorong kampung. Kejap lagi kita tembus balik ke jalan raya. Dia hujan ni jadi ni. Tembus jalan raya balik. Lalu balik ke rumah aku ni. Sini. Minta jalan nak tengok sungai. Kat tepi sungai tu ada pokok besar ni. Ni rumah aku, jom balik lah. Lagi kita cek baru boleh tahu apa yang terakam di kamera ni, di handphone kamera ni. Jom balik.